Ni kami berada di side kampung kota. Tengok rumah anak beranak, rumah ayah dan juga rumah anak. Harga kau nak beranak, jom kita tengok. Harga kau nak beranak, jom kita tengok. Ni rumah anak dia 2 bilik. Rumah ayah dia 3 bilik. Jadi kita tengok rumah anak dia dulu. Okey, rumah ni 2 bilik tidur dan 1 bilik ayak. Rumah ni komplit tiles, cat luar dalam, plaster ceiling, tinggi lantai ke ceiling 10 kaki dan termasuk posh. Okey, jom kita tengok dalam rumah. Mari. Okey, ruang tamu dia luasan dia 16x14. So kita buatlah ceiling plaster. Dia punya tingkap pun ikut owner lah, nak size yang panjang atau pendek ke semua ikut owner punya cita rasa. Okey, dekat sini 1 bilik tamu. Bilik tamu dia saiz 10x10 dan dapat satu tingkap. So point kita akan bagilah satu point kipas, nanti akan tebuk untuk lampu. Okey, ni bilik master dia. Bilik master dia besar sikit, 12x10. So bilik master dia ada satu lah attach tandas. Tandas dan tandas ni pun boleh attach ke dapur. So tandas ni 6x5. So kita memang bagi konkret aksesori lah, shower head, WC dan bilik semuanya lah. Okay, tengok kawasan dapur pula. Okay, di bahagian dapur, luasan adalah 11x13. Disebabkan owner tidak buat penambahan untuk tabletop, singki yang kita bagi adalah singki ready-made lah. So bahagian dapur soket yang kita bagi adalah 3 point lah. Yang ni point untuk peti sejuk dan juga 2 point. Yang ni point untuk mesin basuh dan juga point untuk piping inlet dan juga outlet. Jom kita tengok bahagian luar. Okey, jom kita tengok rumah bapak dia pula. Yang ni rumah ni 3 bilik, 2 bilik ayak.
wash saiz dia 10x13. Wash dengan konkrit lah. Cat kita bagi 2 tone color. Ikat semua dengan basement lah. Jadi kita tengok masuk dalam rumah. Okay, di ruang tamu ni set dia dah 16x13. So kira cat dalam boleh pilih lah nak kata apa. Pilih lah. Kita kami kita akan bagi ikut pilihan untuk ni. Okay, lepas tu kumis boleh pilih juga nak design macam mana. Kita tengok ke ruang makan pula. Ruang makan set dia 17x8. So ada satu side door. Dekat kawasan ni menghubungkan 3 bilik. Kira orang luar tak nampak lah 3 bilik. Okay, ni bilik master. Okay, ni bilik master. Bilik master luasan 11x14. Dan bilik master ni boleh letak satu kategori dengan almari. Dekat dalam bilik master ni terdapat satu tanda. Okay, tanda ni sampai 4x7. Tanda ni termasuk aksesori toilet bowl, shower head dengan wantai 6 kaki. Okay, kita tengok bilik kedua. Okay, bilik kedua saiz 11x10. Ini pun sama juga lah, boleh letak satu kategori dengan satu almari. Complete tile dan tingkat basement. Okay, kita tengok bilik ketiga. Bilik ketiga ni saiz 10x10. Bilik ketiga complete tile dan ada satu tingkat basement. Okay, dalam bilik ketiga ni boleh muat satu katil queen ataupun single dan almari satu. Okay, kita tengok ruang dapur. Okay, ni adalah bahagian dapur. Dapur berkeluasan 10x15. So bahagian ni owner ada buat penambahan untuk tabletop tambah pintu. Tabletop panjang keseluruhan adalah 10 kaki. Yang kita bagi termasuk botan 3 kaki. Sinki double hole boleh pilih nak single pun boleh. Dan juga flexible hose. Tingkap saiz 4x6. Pintu yang kita bagi adalah pintu solid wood lah. Okay, bahagian dapur juga terdapat satu unit tandas yang bersaiz 5x6. Okay, water kita bagi macam biasa 6 kaki. Toilet bowl, bilik dan juga shower. Bahagian ni juga terdapat untuk panci basuh beserta overflow lah. Okay, jom kita tengok bahagian luar pula. kami macam mana kaki detail lebih lanjut mana office ni di sisi sekolah ni. Okay, untuk pengetahuan hampa semua, kami cover area seluruh Pulau Pinang, Perak Utara. Perak Utara tu sampai Taiping saja. Lepas tu Kedah sampai Pendang. Okay, teruskan komen, share, like, jangan lupa subscribe YouTube kami dan teruskan menonton kami punya video lah. Kita jumpa next video. Okay, terima kasih. Thanks for watching.